A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. إن الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia barisan ahli jawatan kuasa Masjid An-Najah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan dan rahmat Allah, menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk sama-sama kita hadir duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dapat kita berniat i'tikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita sabar dan kita istiqamah untuk terus duduk dalam rumah Allah sementara kita menantinya masuk waktu Isya, yang menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah untuk terus melaksanakan segala titah perintah Allah, dalam erti kata menunaikan solat fardu secara berjemaah ini. Mudah-mudahan segala amal perbuatan kita yang kita lakukan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah pada malam ni menjadi kebiasaan kepada saya lah, tuan-tuan, pada malam ni insya-Allah saya menggantikan Ustaz Abu Bakar Cik Doi. Difahamkan tidak dapat hadir, yang mana beliau sekarang berada di Kuala Lumpur, mungkin tak sempat nak balik. Jadi Cikgu Din, setiausaha kita, minta saya mengisi kekosongan pada malam ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dan insya-Allah pada malam ini saya akan baca firman Allah Subhanahu wa taala yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sebagai renungan untuk kita bersama pada malam ini, dan juga satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya berkesempatan sebelum masuknya waktu insya nanti. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin yang hebat ini adalah orang mukmin yang mana dalam kehidupan dia sepanjang dia duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin yang dia meninggalkan hal dunia. Bukan maksud tinggal terus dunia tak. Dia ambil dunia hanya sekadar untuk kehidupan dia. Dengan dunia tersebut dapat dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang mukmin yang hebat. Sebab apa? Sebelum dia ambil dunia, dia meninggal dunia sebelum dia meninggal dunia. Nah, maksudnya di sini tuan-tuan, Allah beri kesempatan kepada dia untuk hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dia tak rebut sangat dunia ni. Dia ambil dunia ni hanya sekadar untuk meneruskan kehidupan dia. Dalam masa yang sama dia untuk mengabdikan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal dunia. Ini seorang mukmin yang hebat. Dia tak pulun dunia semata-mata tak. Dia ambil dunia untuk hidup sebelum dia meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bersedekah sampai kaya. Kaya untuk apa? Kaya untuk dia hidup di atas untuk kehidupan yang keduanya nanti, iaitu kehidupan selepas kematian. Seperti mana yang kita dengar diwar-warkan oleh pengkuliah-pengkuliah kita baru-baru ni dalam forum perdana pun kita bahas daripada Datuk Mufti kita, indahnya berinfak ni. Apabila kita dapat ilmu ni, kita tak rasa rugi dah. Apa yang ada dalam diri kita, dalam poket kita, kita rasa nak sedekah saja. Sebab kita rasa nikmat berinfak tu. Kan? Tengok masjid kita tuan-tuan, setiap masa, setiap ketika ada tung. Sebelah kiri ada 4 tung, sebelah kanan ada 4 tung. Dan tung tu tak pernah kosong. Sebab apa? Sebab kita orang mengaji. Bila kita mengaji, kita faham betapa indahnya, berapa hebatnya, berapa seronoknya bersedekah, dapat rasa nikmat bersedekah ni, dapat bantu orang ni. Sebab itulah kita tengok tung-tung yang kita sediakan di masjid ni macam-macam untuk kita infakkan, kita bagi ruang dan peluang kepada tuan-tuan untuk berinfak harta benda tuan-tuan. Bila terkeluar saja kita kutip banyak duit yang di antara kita dapat menginfakkan harta dia. Bukan dah kaya baru kita nak sedekah dah. Orang mukmin yang hebat ni, dia bersedekah sampai dia kaya. Daripada dia miskin tak ada apa, namun dia ada rezeki, sumber rezeki yang Allah bagi dekat dia. Dia infak harta dia, dia buat saham akhirat dia. Dan dia tak tunggu kaya baru dia nak sedekah dah. Itu yang kedua. Ini seorang mukmin yang hebat. Yang ketiga, dia berdakwah sampai jadi alim. Daripada ilmu tak ada, dia duk mengaji sikit demi sikit sampai tambah ilmu dia. Dan ilmu yang dia dapat tu dia sampai kepada orang dia, sampai dia jadi alim. Jangan tunggu alim baru kita nak berdakwah dah. Dapat status ustaz baru nak berdakwah dah. Tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Apa saja ilmu yang kita ada walaupun sedikit, membawa kebaikan untuk diri kita berkongsi dengan orang lain. Ini cerita dia, orang mukmin yang berhebat ni, dia berdakwah sampai dia jadi alim. Dia mengaji sampai dia jadi alim. Bila dia jadi alim tuan-tuan, dia berkongsi ilmu dengan sahabat-sahabat dia. Tak tunggu jadi ustaz. Kan? Kadang ustaz kita pada hari masuk saya lah tuan-tuan, bukan kata hebat mana pun tak. Di antara kita yang ngaji sikit demi sikit ni tuan-tuan, seorang mukmin yang hebat, bila dia dapat ilmu, dia beramal dengan ilmu dia. Kalau kita ada ilmu tak beramal, tak guna. Tuan-tuan dan puan-puan, orang mukmin yang hebat,
dia berdakwah sampai jadi alim. Jangan tunggu alim baru nak berdakwah dah. Aku tak pandai nak berdakwah dekat orang, aku tak pandai, tapi dalam diri dia ada ilmu. Sebagai seorang usmi, sebagai seorang suami, dia berdakwah kepada isteri dan anak-anak dia. Dia pastikan anak-anak dia ada ilmu. Dia datang mengaji Majlis Istiqamah tiap-tiap malam menuntut ilmu, dapat ilmu, balik cerita dekat isteri dan anak-anak dia, kongsi apa yang dia faham untuk diamalkan bersama-sama, bukan untuk diri dia saja. Sebab apa? Sebagai seorang suami, dia pasti untuk menyelamatkan isteri dan keluarga dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuan-tuan, itu yang ketiga. Yang kata orang mukmin yang hebat ni. Yang keempat, orang mukmin yang hebat ni datang, tuan-tuan, dia datang ke masjid ataupun surau sampai ke tuah. Nah, orang mukmin yang hebat ni dia datang rumah Allah Subhanahu wa taala, sama ada masjid, sama ada surau, dia duduk dalam ilmu daripada muda sampai ke tua. Itu seorang mukmin yang hebat. Jangan kita tunggu tua dah tak larat dah baru kita nak main masjid dah. Itu orang mukmin yang hebat. Maksudnya dalam kehidupan dia itu dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Bila dia ingat Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tempat yang selayaknya atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, masjid, rumah Allah ataupun surau. Ini orang mukmin yang hebat. Empat ni tuan-tuan yang dikongsi dengan tuan-tuan sebagai renungan untuk kita bersama. Nah, saya ulang balik tuan-tuan. Nah, kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni, seorang mukmin yang hebat, dia tinggal dunia. Maksud tinggal dunia bukan tinggal sampai tak ambil duli langsung, dah. Kan? Dunia kita kena cari untuk meneruskan kehidupan dia. Tujuan apa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. No? Jangan sampai kita nak tinggal dunia sampai nyawa dekat halqum ni baru nak teringat Allah, baru nak ingat akhirat, baru nak bertaubat kepada Allah. Kalau sempat tak apa, takut tak sempat. No? Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kita bersedekah sampai kaya. Dari miskin kita duk sedekah, kaya pun kita sedekah, bertambah-tambah lagi bersedekah. Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah tuan-tuan. Nah, ada RM1 dalam poket pun tak kira, tu kira sedekah. Kita duk mengaji lama dah, kuliah subuh, kuliah maghrib, tu guru mi pesan dekat kita setiap pagi lepas subuh, kok mana pun kalau tak sempat mai solat berjemaah di masjid ni, baru-baru ni Ustaz Syarizal kita baca kitab Bahrul Mazi. No, juzuk 17 masuk bab solat subuh, di antara kelebihan solat subuh berjemaah di masjid. Sama ada solat subuh di masjid ataupun di mana-mana, di rumah kita pun tak kira, janji solat subuh berjemaah. Tak sempat solat subuh berjemaah, kita kerah anak isteri kita untuk wujudkan solat berjemaah di rumah tuan-tuan. Di antara kelebihan daripada yang Ustaz Pani Syarizal baca dalam kitab yang termaktub dalam kitab Bahrul Mazi juzuk 17 baru-baru ni tuan-tuan. Nah, Allah pelihara kita. Kita nak harap dunia pada hari ni keselamatan tuan-tuan tak jamin. Nah, rumah saya, rumah tuan-tuan, di taman-taman kediaman kita tuan-tuan, untuk menjaga keselamatan rumah kita, keluarga kita, apa yang kita buat? Kita habiskan duit, termasuk masjid pun, rumah Allah pun sama lah. Nak selamat barang-barang berharga di masjid, apa kita buat? Langkah-langkah keselamatan. Kita bina grill, pasang grill dan sebagainya. Tu pun dekopek masuk supaya tu tak selamat. Tak lain tak bukan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan daripada Allah. Dalam masa yang sama kita berikhtiar, berusaha untuk mencegah dia. Tapi kita sebagai seorang Islam kena kembali kepada Allah. Duk guru kita duk ajar doa-doa, amal doa-doa dah. Itu penting yang kita mengaji tuan-tuan. Bila main masjid untuk ilmu ni tuan-tuan, kadang-kadang kita dapat ilmu-ilmu daripada tok-tok guru kita. Saya amal yang tu ya tuan-tuan. Amalan saya tiap-tiap hari Fatihah wajib kena baca. Takat mana yang dibaca kita baca, beberapa kali pun tak apa, walaupun tak capai 100 kali tapi kita baca.
Lepas semayang ayat kursi jangan lupa. Tak itu guru pesan, bukan saya nak pesan pada tuan-tuan dah. Ini apa yang saya dengar. Saya pun ngaji macam tuan-tuan juga. Dalam kuliah maghrib, kuliah subuh, bila berkesempatan duduk dalam majlis ilmu, apa yang hak guru pesan kat kita tu semua memberi manfaat kepada kita. Cuma kita tak ambil dan kita tak amalkan. Yang tu je. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru pesan dekat kita lepas semayang, jangan tinggal ayat kursi. Sibuk macam mana, kalut macam mana, sekalipun sambil keluar tu baca ayat kursi. Duduk dalam kereta pun baca ayat kursi. Allah pelihara kita tuan-tuan kelebihan ayat kursi ni lepas sembahyang fardu. Nah, Allah pelihara kita daripada waktu zuhur ke waktu asar. Baca lepas asar dia pelihara kita sampai waktu maghrib, sampailah insya baca pula ayat kursi, dia pelihara kita sampai besok pagi waktu subuh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma buat dengan tak buat dah, termasuk saya pun yang cakap ni. Tapi kalau boleh nak buat, paksa diri buat sebelum tidur tu. Wahai pesan kita dah ni di antara sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ambil wuduk sebelum tidur. Susah ke ambil wuduk? Tak susah, tapi berat untuk kita buat. Tapi banyak kelebihan dia. Nah, tuan-tuan, cuma atas kita. Itu pentingnya kita dapat ilmu. Baik. Yang ketiga dia kata apa? Orang mukmin yang hebat ni dia berdakwah sampai jadi alim. Maksudnya apa dia, tuan? Dia mengaji. Dia mengaji sampai jadi alim. Jangan tunggu alim baru kita nak berdakwah dah. Cuma daripada kita tak reti, kita mengaji sikit demi sikit untuk menyempurnakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita jadi alim dan kongsi ilmu tu kepada orang lain. Yang paling utama sekali anak-anak kita, tuan-tuan. Sebab tu pihak masjid kita nak buat camp ni. Yang mana ibu bapa yang ada anak-anak hantarlah, tuan-tuan. Mana ada camp RM50 nak kempen pula malam ni. Mana ada camp buat RM50 3 hari 2 malam, tuan-tuan? Tak ada. Paling tak ada pun 180, tu paling rendah lah. Standard dia 250. Kita buat 3 hari 2 malam untuk anak qaryah Masjid Padang Serai ni, untuk anak-anak kita. RM50 tuan-tuan, tak ada pada hari lah. RM50 tu sehari lah untuk program. Tuan-tuan tengok betul-betul program yang kita buat, insya-Allah. Saya sendiri yang akan kendalikan program tersebut. Saya tak minta apa-apa, tuan-tuan, cuma nak kongsi ilmu ni yang apa yang saya ada. Sebab kita bimbang takut tengok anak-anak muda kita ni. Tuan-tuan tengoklah masjid kita, padahal berapa orang anak muda yang ada. Saya pasti tuan-tuan, termasuk diri saya mempunyai adab. Mungkin 2 orang, mungkin 3 orang, mungkin berapa orang. Tapi kita tengok tiap-tiap malam dalam majlis ilmu, dalam solat berjemaah, adalah 2-3-4 orang. Sebab tu kita rasa bertanggungjawab untuk menganjurkan camp ni sempena cuti sekolah tu pun kita ambil kesempatan cuti sekolah aja. Kita nak buat camp ni. Jadi telah bincang mesyuarat dengan pengurusan dengan Tok Imam apa semua. Kita letak dengan RM50 yuran untuk nak bagi makan. Dan saya akan duduk sana 3 hari 2 malam. Daripada mula api sampailah balik. Tuan tengok tulis program. Di antaranya, tuan-tuan, kita nak latih anak-anak kita ni macam hak kita duduk mengaji lah, untuk melaksanakan, saya buat dalam tu LDK, latihan dalam kumpulan. Kita nak anak-anak kita habis tak ada pun asas dalam kehidupan dia, satu hari dia dapat melaksanakan 7 sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang hak berat, yang hak ringan. Sekurangnya anak dapat, dia boleh cerita kat ayah dia, seronok ayah pergi camp. Sekurang-kurang 3 hari 2 malam tu anak kita buat amalan sunnah ni. Selama dia duduk di rumah daripada kecil sampai besar, mungkin dia pernah buat dan mungkin tak pernah buat langsung. Tapi sekurang-kurangnya dia hadir dalam camp, kita peringat dia balik. Ni adik-adik, anak-anak sekalian ni, mulai hari ni, saat ni kita lapor diri di camp ni, kita nak laksanakan amalan sunnah, 7 amalan sunnah. Mesti 3 hari 2 malam ni kena buat yang ni. Satu. Yang kedua, tuan-tuan,
Tengok tertulis program tu tuan-tuan. Kita buat majlis ta'aruf. Ta'aruf ni penting untuk kita ni, kenal di antara kita. Bila kenal di antara kita, baru kita boleh amalkan amalan sunnah 7 tadi ni. Di antaranya pada sunnah yang paling ringan yang Nabi ajak kita dalam hadis sahih pun sebut, bagi salam. Hari ni anak muda kita dia tak heran dengan kita. Hatta duduk dalam masjid pun, duduk lepak tapi pegang apa sudahlah, terlalu tak bagi salam kat kita. Tapi kita sebagai ni kita bagi salam. Kita latih. Ni kita latih anak-anak kita ni. Tu di antaranya lah. Kita nak anak kita menghormati orang-orang tua. Kita latih dalam 3 hari 2 malam, tengok mereka boleh buat tak boleh buat. Lepas tu kita buat dalam kembara iman, tuan-tuan. Termasuk waktu kembara iman. Kembara iman tu ada 4 checkpoint. Tadi saya jumpa dengan sahabat saya Cik Arianto dengan apa nama Cik Gua Azri, kita tengok tempat lokasi tu. Pagi tadi ni pergi tengok tempat tu, apa aktiviti yang boleh kita buat untuk anak-anak muda kita ni. Kembara iman ni kita bawa anak kita panjat, bukan bukit tinggi pun lah. Syarat untuk nak latih ni sebenarnya bulan Rabiul Awal ni, bulan kelahiran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak bagi depa menghayati susah payah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam masa peperangan Uhud, panjat bukit Uhud 2 km tuan-tuan dari medan peperangan. Masa jadi huru-hara tu tuan-tuan, kita dengar sirah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita dalam peperangan Uhud tuan-tuan. Apabila tentera Islam ni tumpu kepada harta rampasan tadi ni, maka berlakulah sehingga Nabi pun cedera. Nabi berundur ke belakang tuan-tuan daripada medan peperangan tu. Masa saya berada, saya tengok tuan-tuan, bila mutawif bagi penerangan, tengok ke belakang jauh 2 km bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kesakitan nak menyelamatkan diri dia dengan para sahabat yang lain, undur ke belakang panjat bukit Uhud 2 km tuan-tuan, dengan batu-batu, dengan bahan kepanasan dan sebagainya. Kita nak bawa anak muda kita ni naik bukit, tengok checkpoint yang pertama kita bahaskan pasal apa ni. Rasa letih tak ni? Letih. Nabi dulu lagu ni, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam panjat bukit Gua Hira, Gua Sur tuan-tuan. Bukannya senang tu tuan-tuan. Kita baru panjat bukit sikit ya, kita nak latih anak-anak kita ni. Dalam checkpoint tu tuan-tuan, kita akan bahas, akan tanya, bagi tugasan, suruh mereka hafal ayat-ayat yang tertentu. Bila lulus, lepas satu kumpulan lagu tu. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak bawa anak kita ini mensyukuri nikmat dilahirkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibu yang melahirkan dia. Berapa ramai hari ini anak-anak cukup derhaka kepada mak dan ayah dia. Kita nak latih nanti 3 hari 2 hari itu, kita nak pastikan mereka betul-betul insaf balik ni hormat mak dan ayah. Sebab itu kita buat dalam slot kita itu mensyukuri nikmat kehidupan, mensyukuri anugerah seorang ibu. Sehinggalah kita buat rumusan hari yang ketiga dan seterusnya tuan-tuan. Itulah di antara tujuan kita buat camp ni tuan-tuan, dengan harga RM50 yuran. Tujuan untuk menampung sikit kos perbelanjaan sepanjang 3 hari 2 malam tersebut. Saya bawa minta tolong sahabat saya yang bagi kursus dekat agensi kerajaan, dia pun sanggup. Dia tengok dalam Facebook tuan-tuan, tengok iklan tu, dia terus call saya. Dia tahu ustaz, nak jumpa ustaz, kita boleh main, tak ada masalah. Dia main, dia kata saya tertarik dengan program ni, saya nak ikut sekali. Saya tak ada duit nak bayar kat tuan. Tak, saya tak minta duit, saya nak tolong sekali. Dia seronok tengok, dia nak ikut sekali pi. Dan dia akan handle dalam permainan-permainan yang tentu dalam memantapkan iman anak-anak muda kita. Tuan-tuan, rebutlah peluang ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak dapat cari di mana-mana, yang ada di Masjid An-Najah kan, Masjid Khatam pun sama tuan-tuan. Kita bertungkuh lumus nak hidupkan, mengimarahkan rumah Allah ni, utama Masjid An-Najah ni. Kita buat macam-macam program. Kita nak ajak semua, tak sama ada lapisan anak muda kita, orang yang dah dewasa dan sebagainya, untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya,
Orang mukmin yang hebat ni datang ke masjid, ke rumah Allah, sama ada masjid ataupun surau, sampai mati dia. Lagi dia mampu hadir ke rumah Allah, lagi dia mampu menghadirkan diri dia ke rumah Allah, dia akan hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam soal ibadah, solat berjemaah, dia akan mai. Ini orang mukmin yang hebat. Jangan tunggu sampai tahap kita dah ni baru teringat rumah Allah, masa tak guna. Saya pernah cakap berapa kali dah. Masa Allah anugerahkan nikmat kesihatan kepada kita, nikmat kekuatan kepada kita, masa inilah kita buat betul-betul apa yang hak Nabi ajak kita, yang hak Nabi suruh kita buat, yang Allah suruh kita buat elok-elok. Atau dalam ibadah solat sembahyang, kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hak kita belajar bagi guru kita, tuan-tuan, bagaimana takbiratul ihram yang betul dan sebagainya mengikut sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita buat dengan sebaik yang mungkin. Sebab apa? Di penghujung hayat kita tak tahu. Dia cakap berulang-ulang kali dekat tuan-tuan, saya jumpa, hari-hari saya jumpa, tuan-tuan, ustaz saya nak semayang, ni sakit ni, terlentang di atas katil dah, tuan-tuan, saya nak semayang. Masa tu, tuan-tuan, kita tak mampu nak semayang seperti mana Allah anugerahkan nikmat kesihatan kepada kita, nak buat sesempurna yang kuat sebelum ni tak mampu nak buat dah, sebab kita sakit. Bila kita sakit, tuan-tuan, masa sihat pun tak belajar bagaimana nak menunaikan ibadah masa sakit, kita tak mampu nak buat. Masa tu, tuan-tuan, mana ada ustaz pergi ceramah di wad-wad di rumah-rumah kita, tak ada dah. Majlis ilmu ada di masjid-masjid saja. Kan? Masa tu baru ingat Allah Subhanahu wa taala, masa tu baru ingat nak solat, nak sembahyang dan sebagainya. Ketika tu kita tak mampu nak buat. Kalau mampu pun kita buat, tuan-tuan, tak rasa nikmat seperti mana kita sihat. Yang difardukan kepada kita rukun sembahyang yang 13. Yang pertama, berdiri betul. Kita tak mampu nak buat dah sebab kita sakit. Tak boleh berdiri dah. Tengok orang sembahyang berdiri, kita seronok. Masa tu kita rasa seronok tengok orang sembahyang berdiri. Masa kita sihat, kita tak ambil kesempatan nak buat. Seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkat takbir, seronok tengok orang angkat takbir. Ni orang sihat ni, dia sakit dah. Dalam masa sama dia nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tak mampu nak buat macam orang sihat lagi dah sebab dia sakit. Tapi dalam masa yang sama juga dia tak belajar pula bagaimana nak solat bagi orang sakit ni. Ini misi-visi saya, tuan-tuan. Cakaplah ni untuk kita nak dalam kempen kita ni untuk pastikan pesakit-pesakit kita, selagi mereka hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, sakit apa sekalipun, bila sampai waktu solat, waktu semayang, dia kena semayang. Ramai tak semayang, tuan-tuan. Sebab itulah bila nikmat kesihatan, kekuatan yang Allah bagi dekat kita ni, kita buat elok-elok. Kalau kiram dengan elok. Bila kita angkat takbir, kita nak rokok mengikut apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan rasa nikmat sembahyang tu. Sami Allahu liman hamidah, kita i'tidal, elok-elok berdiri sebentar sebelum kita nak turun sujud. Kan? Bila turun sujud elok-elok, letak tangan elok-elok. Apa yang hak kita mengaji, kita buat. Jangan menyalahi sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semayang sah tak? Semayang sah. Tapi nak rasa nikmat tu, sebab bila tak sakit, kita tak mampu nak buat dah dan tak boleh buat dah. Masa tu, tuan-tuan, ni contoh macam kita, macam saya pun lah, menjadi tabiat, kebiasaan kepada kita. Bila kita main masjid, kita nak ambil wuduk. Bila kita ambil wuduk, tuan-tuan, masjid kita ada kolah air. Di samping kolah air ada paip air. Tengok kita ambil semayang. Nak bandingkan Tok Guru ambil semayang. Tak kira lah, tengok Tok Guru, tabiat dia. Sebab tu, tuan-tuan, kita kena mendampingi ulama. Dalam hidup di akhir zaman pada hari ni, banyak timbul khilaf. Di antara persoalan yang timbul kadang-kadang, duk bahas dalam Facebook ni, bahas dalam WhatsApp dan sebagainya. Dia kata, aku dengar, member aku main tanya aku. Dia kata, adakah buka puasa pukul 8 malam?
Masuk 8 malam ni terbenamnya matahari. Bila malam baru buka puasa. Tunas dalam Al-Quran sebut. Timbul kekeliruan kepada kita. Kalau tanya saya, pasal kita nak keliru? Kalau kita seorang yang mendampingi ulama, apa perbuatan timbul khilaf ni? Yang aku tahu, bila masuk saja azan Allahu Akbar, kena segera buka puasa. Mana ada puasa buka pukul 8, tunggu gelap baru buka puasa. Di situ timbul kekeliruan kepada dia. Nak pakai yang mana satu? Tu saya duk keliru, tuan-tuan. Lepas tu kita disuruh mendampingi ulama. Bila timbul keliru lagu tu, kita duduk buka puasa dengan ulama. Ulama yang duk main ajak kita, tu main ajak kita. Dia buka puasa tu mana? Perbuatan mereka tu. Ambil hak perbuatan mereka tu untuk diri kita. Dah duk bahas lang, duk ngaji dalam Facebook, duk ngaji dalam YouTube, duk ngaji dalam apa nama lagu ni, tak minta lelaki dia pada masjid yang ustaz duk ngajak ni, tuan-tuan. Jadi kita duk rasa keliru dan sebagainya. Ustaz duk keliru. Kita tengok perbuatan ulama masa buka puasa, siapa yang guru yang hampir dengan kita. Masjid kita kadang-kadang kita buat majlis buka puasa dan sebagainya. Siapa tu guru yang ada? Tengok amalan perbuatan tu guru. Adakah masa Allahu Akbar, nanti ada dia halang kita buka puasa? Ada. Dia buka puasa sama macam kita juga, itu amalan guru, maka guru tu kita patut ikut. Nampak tak tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab tu kita perlu berhati-hati. Perlu berhati-hati. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila rokok dengan elok, bila sujud dengan elok. Contoh, nak balik pada cerita tadi ambil semayang, tuan-tuan. Ni hak saya jumpa ni, tuan-tuan. Bila masa kita sihat ni, kita main masjid, kita ambil semayang lagu mana nak banding hak tu guru kita. Hatta kita ambil semayang dalam hadis sebut, larang kita membazir ayat dan sebagainya. Tapi menjadi tabiat kepada kita bila ambil semayang dan lagi tak basuh betul-betul, kan? Tengok kita ambil kolah ayat, ambil basuh muka. Kan? Kita suar tangan ni, celup dalam kolah tu. Bagi penuh betul-betul. Betul? Kan? Kita akan hangkap perak, letak kat muka kita. Kita rasa puas. Kan? Kalau kata buka ayat pun sama, selagi ayat tak penuh dalam tapak tangan ni, lagi tak menintip bunyi di simen tu, lagi itulah kita tak letak di muka kita. Sedangkan hukum dia meratakan ayat di anggota muka kita aja. Tapi dah menjadi kebiasaan kepada kita. Begitu dah basuh tangan hingga ke siku pun sama juga. Kita celuk tu, kita hangkap perut tak apa, kolah dia masuk dalam kolah balik. Kalau ayat paip, kita buka berkali-kali. Kan? Maknanya bila kita sakit, duduk di atas katil, tak mampu bergerak ke mana-mana dah, masa tu kita boleh buat lagu tu ke tak? Tak boleh buat dah. Kalau buat duduk di hospital, minta lagu tu, matron sister dia maki hambun kita lah. Ni saya nak ambil semayang ni, cik, mau main timba kat saya nak ambil semayang, tarik ke tapai main kat katil, ada lagu tu? Tak ada. Mana kaedah dia apa dia? Ayat betul mana ni je, hak spray tu. Kan? Kita spray bagi basah tangan, perak. Kan? Baru kita gosok, ratakan air. Itulah ayat sempurna, ayat sembahyang yang sempurna. Kalau ikut masa tu. Nampak tak? Mana lagi kaedah kita ambil sembahyang seperti mana orang sihat dah? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ramai di antara kita tak sembahyang pasal ni. Sebab amalan dia, masa dia sihat tu, itulah kaedah dia ambil yang sembahyang. Bila saya suruh dia sembahyang, dia tak macam mana ambil sembahyang, ustaz? Saya duduk tak katil ni. Kan? Dah tak mengaji. Bila kita habaq ke dia, ambil botol spray ni, spray dekat tangan. Ambil botol yang meletak dekat tapak tangan ni. Katakan air di anggota wuduk dan sebagainya. Mana sah, ustaz? Tak sah. Nampak tak, tuan-tuan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, cukup penting ilmu ni. Pagi tadi kuliah subuh pun tuan-tuan, Ustaz Zul pun sebut benda ni. Ni berlaku tuan-tuan. Kita takut amal ibadah sembahyang kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu mai bawa kereta, bawa motor, mai dia copy paste, tengok orang boleh sembahyang duduk, dia sembahyang duduk di atas kursi. Pasal apa? Sakit pinggang aja. Diri tak boleh berdiri. Sebab apa? Sebab dia tengok orang. Sedangkan sembahyang dia tak sah sebab dia kena qiyam dulu. Kalau dia mampu qiyam, dia kena qiyam dulu.
muslimin muslimat tu penting ilmu dalam soal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu saya kata masa kita sihat ni, kita buatlah amal ibadah kita dengan sempurna yang mungkin. Sebab kita sakit nanti kita tak mampu nak buat dah. Bila sujud dengan anggota yang betul, tak pacak tapak kaki sungguh-sungguh. Kan ada orang parti tengok kita, dia tegur, terima teguran. Hang baru mengaji pun pandai dekat aku, orang marah pula. Pun ada kat lagu tu pun. Patut-patut kita ambil betulkan ni soalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegur kan kita abang tadi ni. Kita mengaji sampai kita jadi alim. Bila jadi alim kita tegur orang, boleh perbetulkan orang. Dan hak kita pula hak tak reti bila orang tegur kita, terima dulu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesempatan ni yang Allah bagi nikmat kehidupan, kekuatan kepada kita, nikmat kesihatan yang baik kepada kita, kita buat amal ibadah kita dengan sebaik yang mungkin, mengikut apa yang hak Nabi ajak kita buat yang tu dulu. Bila tak mampu nak buat dah masa tu, tuan-tuan, kita menyesal. Menyesal masa mana? Masa duduk di atas katil, berak atas katil, kencing di atas katil. Masa tu, tuan-tuan, kita mengharapkan orang lain untuk bantu kita. Kita tak mampu bergerak sendiri dah untuk ambil wuduk dan sebagainya. Masa tu, tuan-tuan, kita mengharapkan orang lain untuk bantu kita. Berapa ramai hari ni yang tak sembahyang, tak sembahyang? Sebab apa? Tak ada orang nak bantu. Sebagai seorang ibu tak melahirkan anak yang baik, anak soleh, anak yang solehah untuk bantu ibu dia sembahyang, maka ibu tak sembahyang, ayah tak sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai ibu dan ayah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang dia sakit tak sembahyang. Sebab apa? Sebab anak tak bantu mak ayah dia sembahyang. Ramai, tuan-tuan. Bila kita pergi tanya dekat dia pasal apa tak sembahyang, macam mana ustaz nak sembahyang, ustaz? Saya ni sakit, nak bergerak ambil sembahyang pun tak boleh. Nak berjalan pergi bilik air nak ambil sembahyang pun tak boleh. Dan tak ada orang nak tolong dan bantu saya. Kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ada anak, tuan-tuan, anak ni ada ilmu, dia fikir ambil lah. Dia buat main, dia pergi ziarah hospital, tuan-tuan, dia buat main spray. Spray, hak spray baju tu, dia tahu dah. Letai mak semayang, mak buat lagu ni, buat scan-scan, dia ajak mak dia. Sampai waktu mak semayang dengan sempurna, tak ada masalah. Nah, yang ni yang kita perlu. No, sebab ramai yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ramai tuan-tuan yang tak semayang. Tersedih. Bagaimana kita nak menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? No, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan saya peringat selalu dalam kuliah saya sebelum ni, tuan-tuan. No. Bila kita buat amal ibadah semayang kita ni, kita buat dengan sebaik yang mungkin. Sebab apa? Bila kita mensyukuri nikmat kesihatan yang Allah bagi dekat kita, kita terjemah kembali kepada, kita mengabdikan diri kepada Allah, kita buat amal ibadah seperti mana Nabi ajak. Insya-Allah, tuan-tuan, di penghujung hayat kita, bila kita nak buat ibadah kepada Allah dalam keadaan kita sakit, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan urusan ibadah kita. Tapi masa sihat dia sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, buat sambil lewa. Semayang sah tak? Semayang sah. Kecuali apabila kita melanggar perkara-perkara yang boleh membatalkan semayang dan sebagainya. Kalau kedudukan lari sikit-sikit itu sah tak semayang kita? Sah, tapi menyalahi sunnah. Tapi kalau kita boleh buat yang tu, masa nikmat kekuatan yang dah kepada kita yang terbaik mungkin, bila Allah uji di penghujung hayat kita, sebab kita tak tahu di penghujung hayat kita ni sampai umur 50, 60, 70, 80 masa tu dalam keadaan kesakitan tak mampu nak buat dah, masa kita nak buat ibadah kepada Allah, Allah pemudahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu je yang kita nak. Nah, baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak bawa dia, tuan-tuan, kita nak tengok satu firman Allah Subhanahu wa taala yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53 sampai 59. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu summa la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin aw taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Ayat ni dibahaskan oleh Dr. Ain Al-Qarni yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Apa maksud dia tuan-tuan? Katakanlah hai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, buat perkara hak yang tak baik sampai lupa akan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kehidupan kita ini semuanya datang daripada Allah, adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu jangan putus asa daripada rahmat Allah. Ini kerja Allah tuan-tuan. Bila Allah uji kita ada sebab. Bila Allah bagi nikmat kepada kita pun kita bersyukur atas nikmat yang Allah bagi dekat kita. Nah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Itu hebat umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita melakukan dosa, perkara-perkara yang Allah marah dekat kita, Allah murka kepada kita, bila kita rasa kita insya kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana saja kita boleh bertaubat kepada Allah dan insya-Allah Allah akan terima taubat kita. Nah, begitu. Baik. Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Pun kita tahu yang kata Allah ni maha pengampun, maha penyayang, tu yang termaktub dalam 29 nama Allah Subhanahu wa taala yang kita duk hafal Asmaullahul Husna tu tuan-tuan. Yang kata Allah ni maha pengampun, maha penyayang, kita tahu, tapi kita tak minta kepada Allah, sedangkan kita ini hamba. Nah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Allah seru kepada kita kembali kepada dia. Soalan bentuk ujian yang kita hadapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak, maksud saya kadang-kadang sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita duk rasa kita hebat, sedangkan kita ini hamba Allah. Bila Allah uji kita, kita tak mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepada kamu. Nah, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila azab mai dekat kita tuan-tuan, kita tak mampu nak buat apa dah. Azab ni mai dalam keadaan kita leka, kalau mai dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah lah. Baku azab ni mai dalam keadaan kita duk leka ni, kita bimbang, kita takut tuan-tuan. Betul kalau azab tu mai dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni yang patut kita rebut ni. Yang kita berdoa, Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Tiap kali lepas sembahyang kita doa benda ni. Nampak tak tuan-tuan? Baik. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi masa bila mai azab ni, masa tu tak ada orang nak tolong dah. Sebelum mai azab Allah Subhanahu wa taala, macam saya sebut tadi, bila Allah anugerahkan kekuatan kesihatan kepada kita ni, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja bentuk yang Allah suruh kita buat dengan sebaik mungkin, berlandaskan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mai timpa azab dekat kita, masa tu tak mampu nak buat apa dah. Pada tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Hak saya sebut di awal tadi tuan-tuan. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kamu. Apa yang turun oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sebut tadi, buat dengan sebaik yang mungkin. Sebelumnya datangnya azab kepada kamu secara tiba-tiba. Bila kita mensyukur nikmat Allah, nikmat kesihatan contohnya, nikmat kekuatan contohnya, kita buat betul-betul apa yang hak Allah suruh, apa yang hak Nabi ajar kita ni, kita buat sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ketika azab tu mai ni, dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab azab ni dia mai tiba-tiba, tak disangka-sangka dia mai. Sebab itulah kita selalu berdoa kepada Allah. Kalau saya tuan-tuan, kalau doa saya lepas sembahyang, saya tak melepas doa ni. Allahumma hina bil iman wa amisna bil iman wahsyurna bil iman. Itu doa tu tuan-tuan. Jangan lepas doa ni, lepas sembahyang baca, bagi Allah kekuatan keiman kepada kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kamu tidak menyedari bila mai azab ni tuan-tuan, mai cara tiba-tiba, kita tak sedar dia mai. Masa tu tak ada apa dah, tak ada orang nak tolong kita dah. Dan azab tu pun mai daripada Allah Subhanahu wa taala, yang nak tolong kita pun Allah. Bila azab tu mai, masa mana nak tolong lagi dah? Masa kita sihat ni, masa Allah anugerahkan nikmat kesihatan kepada kita ni lah, waktu ni lah untuk kita mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajipan aku terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masa tu kita menyesal tak guna dah. Segala bentuk kewajipan masa sihat kita buat dengan betul-betul, masa tu kita menyesal tak guna dah masa tu tuan-tuan. Sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan letak diri kita masuk dalam golongan yang saya sebut tadi tuan-tuan, bila Allah berikan nikmat kepada dia, nikmat kesihatan kepada dia, tak guna dengan sebaik mungkin, dia buat sambil lewah. Ada tak? Ada. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal ibadah mesti berdasarkan kepada ilmu. Nak ilmu, kita kena mengaji lah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita di masjid kita tiap-tiap malam, apa saja dibahaskan. Dalam bab solat, kita ada guru kita Ustaz Muttalib Ma'ruf, baca kitab lagi tuan-tuan, Maniyatul Musalli. Kita ada Ustaz Syarizal, buka kitab Bahrul Madhi lagi, kuliah malam maghrib duduk 17. Ada saja tajuk-tajuk perbahasan kitab-kitab muktabar daripada ulama kita. Kuliah subuh juzuk 15. Mai Ustaz kita buka kitab Bahrul Madhi lagi juzuk 18 tuan-tuan, bahas lagi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita duduk dengar tuan-tuan, kita rasa gerun, kita rasa takut, kita muhasabah tentang amalan kita. Bila baca kitab juzuk 17 tuan-tuan, juzuk 15 juzuk 17 membicarakan di antara nama-nama kiamat, kita takut, rasa gerun, berapa banyak nama kiamat. Jadi bila kita dengar tuan-tuan, kita rasa takut, gerun, maka bila tak gerun, kita nak tingkatkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hantar nabi mai dekat kita ajak. Nabi ajak kita segala-galanya. Dalam soal ibadah, dalam soal akhlak dan sebagainya, Allah utuskan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita duduk dalam bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam hari ni lah tuan-tuan, kita tanya diri kita. Dalam khutbah Jumaat baru ni Ustaz Hanif pun sebut bagaimana untuk menghakikatkan rasa cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak 4, 5, 6 ada garis kepada kita dalam khutbah Jumaat baru-baru ni. Saya boleh sebut sebab saya ada.
Sebab tu bila mai orang hebat-hebat ni tuan-tuan, kita jangan lepas peluang. Bila naik dekat skrin tengok, ambil peluang. Sebab mutiara kata-kata mereka tu tuan-tuan, bila terdengar betul-betul dapat memberi kesan kepada diri kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Baik. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, nescaya akan aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Masa tu tak ada apa-apa lagi dah. Bila masuk ke alam kubur, tuan-tuan, diperhitungkan amalan kita di sempadan akhirat ni, tuan-tuan, dah cukup dah. Masa tu, tuan-tuan, kita nak minta kembali ke dunia untuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa tu tak ada peluang lagi dah. Hidup hanya sekali, mati dan kembali kepada Allah untuk bangkit hidup untuk kali yang kedua. Nah, begitu. Baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan demikian sebenarnya telah datang keteranganku kepadamu, lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri dan adalah kamu termasuk orang-orang kafir. Surah Az-Zumar ayat 53 59, tuan-tuan dibalik buka, boleh tengok tafsir Al-Quran ya, untuk bahaskan berkaitan dengan ayat ni tuan-tuan. Ya, sebab Allah kata dah, aku dah hantar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi penerangan, tapi kamu mendustakan ayat-ayat aku. Kamu sombong, tak terima apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu tak guna tuan-tuan. Surah Az-Zumar ayat 53 56. Dan akhir sekali tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya baca tu hadis kepada baginda Nabi, hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikaitkan dengan ayat ni? Badiru bil a'mali sab'ah, hal tantaziruna illa faqran munsiya aw ghinan mutghiyan aw maradan mufsidan aw harman mufinnidan aw mautan mujhizan aw dajjala fasyarru ghaibin yuntazaru aw sa'ah fas-sa'atu adha wa amar. Apa maksud dia tuan-tuan? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh kita bersegera beramal sebelum datang 7 perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah melakukan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, sebelum datang 7 perkara. Apa kata Nabi? Bukankah kalian hanya menunggu kemiskinan yang membuat kamu lupa? Bila kita miskin, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah uji kita, kita lupa dah amal ibadah kita. Masa sihat kita pulung buat, bila Allah uji sakit sikit, kita tak mampu nak buat ibadah, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang berbuat melampaui batas, cari kekayaan sampai lupa untuk buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang membinasakan kita, bila mai sakit dekat kita, kita tak boleh buat apa lah. Nah, masa tua yang membuat kamu lemah, yang saya sebut tadi ni, bila kita tak mampu, kita sakit, tak mampu nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Masa sihat ni lah kita kena buat amal ibadah kita kepada Allah. Masa kita tak mampu, masa kita mampu ni, Allah tak bagi kekayaan kepada kita, kita ada masa, buatlah ibadah dengan sempurna. Bila mai kekayaan, Allah uji kekayaan, takut kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyakit yang membinasakan kita, bila mai sakit kita tak mampu nak buat ibadah kepada Allah. Bila mai masa tua membuatkan kita lemah, pun tak mampu untuk kita buat ibadah kepada Allah. Bila mai kematian yang menunggu kepada kita sampai saat kematian kita, maka kita tak mampu dah masa tu nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mai dajjal, masa tu tuan-tuan, takut-takut kita ikut dajjal. Nah, masa tu takut kita tak mampu nak lawan. Ini yang Nabi pesan kepada kita, yang merupakan perkara ghaib yang paling kejam yang dinantikan atau hari kiamat.